Baik Kak Wiyun, hari ni Ustaz nak suruh kamu belajar Mukhtasar Iqra cara yang lebih seronok. Boleh? Kamu tengok kat sini ya. Dengar kat sini, lepas tu dah habis terus cuba baca kat sini. Boleh? Okey, cuba dengar. Pegang. Seronok tak dengar macam ni? Okey, cuba kamu baca kat depan sana pula. Okey, cuba. Tahniah Qawi.